berapakah modal yang sesuai untuk korang nak masuk dalam kripto? Benda ni sebenarnya dia depends dekat individu. Dan saya boleh saja jangan masuk untuk trade, sebab trade ni memang risiko dia besar. Korang kena belajar banyak benda dan modal pun kena besar. Okay? Tetapi instead of trade, korang boleh masuk dekat invest. Okay? Korang boleh simpan digital asset. Kalau simpan ni tak ada masalah. Modal sekecil RM40 pun korang dah boleh start membeli korang punya kripto yang pertama. So kalau korang macam setiap bulan ataupun setiap minggu korang nak masukkan sedikit demi sedikit pun boleh, tak ada masalah. Sekarang ni harga kripto banyak yang tengah jatuh. Tapi ni bukan financial advice lah. Okay? Tetapi bila harga jatuh, itulah timing yang terbaik untuk kita membeli sedikit demi sedikit ataupun dollar cost averaging. So kepada sesiapa yang dah sampai dekat saya punya channel ataupun TikTok page, korang boleh follow and then korang boleh masuk saya punya group. Semua info kripto korang boleh dapat for free. Grup ni saya dah buat dah lama, lebih daripada 5 ke 6 tahun. Dan juga saya telah pun membuat sharing tentang kripto ni daripada 2019 sehingga sekarang 2026.